Hi guys, morning. So hari ni hari yang ketiga kita kelas. So kan mirror hitam tadi dengan matching. So hari ni kita orang kelas untuk modul yang kedua. So stay tune. Kerja yang layak dan sebagainya yang ada credibility untuk melakukan task dan jika tak ada orang yang layak, dia akan ambil kerja baru lah, create new position dengan ada peruntukan. Kita tadi ada orang kerja dalam satu gaji high tech punya peralatan, kalau tak ada tak payah. Scam. Kenapa tu ramai? Mazal gambar rosak, gambar lama. Okay guys, so now kita ada break 10 minit. Kita nak pergi co-op admin. So let's go. Inilah jabatan kita orang weh, yang saya selalu buat vlog sebelum ni kan. Tu dulu kita orang masuk SEM 1. Lepas tu ada di sini, ni kelas OR. Hai korang, so kita orang baru beli makanan sampingan dekat co-op admin. Mana like? Iman tak ada weh. Hi guys, so now kita nak makan. Nak makan pun nak kena record kan. Saya beli strawberry, Aisyah beli blueberry. Dan kita orang beli Cloud9. Yes. Kenapa tu aku tak ajar macam Trom? Macam kita nak makan dulu ni, budak-budak kita makan. Saya nak makan Cloud9. Sumpah nampak. Hai korang, so nak kita pergi kelas belah petang pula. So let's go. Kenapa kat sini pula? Banyak weh. Hai guys. Kita orang tengah dengar sembang seram. Pasal aku saja takut banyak. Lepas tu Aku tak tahu kan dia. korang jerit sebab tu ke? Dia kan kecil. Aku jerit lah, aku takut. Ya Allah. Sama dulu. Hai korang. Day 3. Sudah hari terus? Tak. Aku dah post lah vlog, tak tengok Oh, dia pertama. Day pertama yang sampai sini. Day Kau kedua yang tak post, aku tak post sebab Kau nak sekali lah mana yang sempat, mana yang ni. Yang day 1 tu aku memang tak, yang day 1 kelas tu aku memang tak post sebab pendek sangat. Yang kita first day kelas dengan Puan Fariha tu, aku tak post sebab singkat sangat. Lepas tu banyak carut-carut. You Mana Aisyah ni? Hai, Aku nak bongok okey lah. Tapi tengok guys, I pakai jam yang jam. Dekat lantai lantai. I pakai gelang yang Isha bagi. Comel gila. I dengan Iman pakai je. I'm not wearing anything. Ini masuk tak? Muka sepada bogel. Ya weh. Kau buat muka lah. Kau bukan aku. Cepatlah bertiga. Okay. 1, 2, 3. Isha. Kau aku dah buat dah. Bobo kodok. 1, Dah fikir okay. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Aku dah agak korang macam tu. So now kita tengah makan bubur sagu jagung. Tu nama dia. Bubur jagung. Ain santai makan bubur sambil buat kerja. Habis Dah bila. Borak apa ni? You. Oh, dah nak sama degree. Macamnya. Harap kami sama dia ke? Bye. Sama tu tak lah. Dah ambil Dengan sama uni sama. Lain lah. Fi Huda. Sedap dok-dok. Kau ingat ke apa pun? Iman kena bully guys. Isha,
Bestie. 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 Okay, cepat. Bestie. 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 Yay! Forever. Forever? Yay! I say it. Yay! Okay guys, now saya nak pergi Dobby. Hi guys, nak pergi Dobby. Beg saya kecil je. Cuba korang teka kita dekat laluan mana. Yang tahu sila komen. Yang tengok pastikan komen, okey? Jangan tengok je. Yeay, Dobby kosong. Gila kencing. Baru betul man. One. Cepatlah. Try lah. Last. Aku buat jadi. Sumpah hari tu aku buat jadi, aku tak tipu Dah azan guys, dah maghrib. So ni dah dia jabatan kita orang. Dalam jabatan kita orang ada hotel. So ni antara bilik-bilik dia. Bilik kita orang belah sana. Bye Aisyah, bye Iman and I. Bye. So kita orang dah sampai dekat hotel. Cik hotel. Jabatan. Tunjuk je nama hotel kita. Jabatan Pelancongan dan Hospitality. Siapa kata JPH kosong? JPH tak kosong, okey. Hari ni, okey. Bye.